Kembali. Kalau macam ni halal ke? Seafood. Seafood tak apa lah. Kemana kita hari ini? Selamat kembali. Sekarang Allah. So sekarang pukul Nak 20 minit kai pai ni lah. 2 macam tu. So kita buat design nak keluar set di Central ICT lah, Central Pinglao. Pagi ni lepas breakfast tadi 10 terus tidur, bangun pagi 10 1 baru bangun. Sekarang kita beli takoyaki sebelah RM7 je. Ya, sebelah biji RM7.21 beg. Sebab apa? Sebab baru ni. Baru boleh pakai e-wallet. Macam okay, dah tak kisah dah pasal cash. Tak macam takut lah kan, emergency nak pakai cash ke. Takkan gunakan cash aku selagi tak emergency. Kita jom kita pergi Central Pinglao. Dia dekat Central Pinglao. This is literally ICT, Central ICT. Ya ke? Tak rasa pun. Cari kedai boots. Mungkin kan kedai boots tapi dia kedai haircare. Haircare. Tahu berapa? Tahu ni. Fak ada tahu. Ni OU, bukan Central ICT. Dekat tempat Lego yang jumpa ni. Boleh main pasang-pasang. Bosan saja. Tak nampak. Wah, sini ono. Mau tu biar tu. Apa ya? Jangan cakap kau kat Malaysia benda dah tak selamat dah. Lepas tu Malaysia tak ada benda ni. Dah hilang dah. Kembali jadi Catramui. So Catramui sini 55 baht. Aku beli Thai tea latte. Kita macam ambil benda-benda biasa dekat Malaysia. So 55 ni baru RM7. Kalau air yang biasa 45 ber. Ya Allah. Tak apalah, nanti dah sambung. Dah dapat. Kecing dia lain ya. Malaysia je pakai cup-cup yang reusable. Dia siapkan dia Chinese New Year. Dia macam kira Zeus lah. Dia macam local kan. Macam Zeus. Zeus Thailand. Ojek. 20 minutes later. Selamat kembali. Sekarang kita dah sampai kat Sepakon lagi. Hari ke-2. Hari kedua. Hari ketiga. Hari kedua di Sepakon lah. Sekarang ni makanan dia. Nasi, ada pisang tu apa ni. Betul ada ayam stir fry kot. So kita dah request halal. So halal lah. So telur faiz. Ada telur faiz kat sini. Ada telur. Yelah telur kau, telur. Telur replace. Telur makan. Telur makan. Gigi tu lah. Aku pakai baju MC ni. MC tu. Aku pakai baju MU ni. Akan Johor. Aku bawa je baju tu. Jangan nak pakai. Makan lah. Inilah sambal chili fish sauce. Jadi tu lah yang selalu bantai tau. Tak ada sambal, diorang pakai chili fish sauce. Banyak kat ayam. Takoyaki sini, takoyaki sini, takoyaki Malaysia betul. Malaysia mahal lah. Tapi mana sebab? Sini lah. Apa?
Sekarang dah habis hari kedua. Tengah berkelas Chanshe Smiley. Dah bercakap Mandarin pula. Ciao ni mah. Balik ke rancangan makan apa di 7E. So hari ni dah habis. Kita nak pergi 7E seberang jalan. Berlambak kau 7E kat Thailand ni. Sebab 7E yang sebelah hotel ni macam dah habis. Dia tak ada stok burger. Ni rasa burger. So let's go. So dah beli. Kita beli susu coklat dengan burger yang crispy. Burger yang crispy di 7E. Tapi still tak tahu kenapa tak boleh pakai Alipay lagi. Kena pakai cash juga. So this may be last time kot aku pergi 7E. And kita heading ke tempat yang menarik. Actually kan macam lampu kena toye tu. Ayu happy. Kita ada susu milk. Aku dapat money packet daripada orang Cina. Walaupun aku tak sama CNY, tapi aku dapat 10 sen. AKA berapa bat aku tak tahu. AKA 7 bat. 7 bat. Betul. Ada tak? Apa tu? Coklat. Mr. Chan tak nak bagi mana paket ke? Kita ada burger yang crispy. Jom, money packet aku berbentuk 2 biji info. Loh. Disclaimer, saya ni akan guna satu. Aku terkehil lah main Running Not Down. Mana lighter aku? Biarlah. Bodoh lah dia. Ada sauce tu? Kau pula tu blok bodoh tu. Oi, full block. Welcome back to apa ni? Kita ada tajuk lagi untuk mukbang tu. Ni kau mukbang ni bangang tu. Bang Mok. Tak mah. Kita buka ni untuk kau. Yelah, aku tahu semua panas. Panas pula. Oh, nak makan sini ke? Nak makan sini ke mah? Tak. Dia kata ada cerita ke? Tak jumpa, tak. Lagi walau. Tak sekarang pun. Dah makan dah? Relax sabar lu babi lah kau ni. Apa? Tak boleh sabar siut. Letak sos dulu. Tak ada sos. Oh iyalah, ada lah bagi dah tu. Should be lah, tak apa. Walaupun dia kan spicy kan. Bismillah. Enggak. Ini sedap dari semalam. Dia sedap dari semalam. Sebab ni spicy chicken tu. Untuk chicken. Macam ibarat kau makan burger yang crispy dengan ramly. Six and a half hours later. Buat kembali ke hari ketiga. So tiba-tiba ada kedai muzik. Kita dekat Central Pink Lau. Biasa berjalan-jalan meluangkan masa. Okay. Man attracted. Berapa? Mahal dekat lagi. 10k ke lah. Sampai. Beri ni dulu pada 1,000-3,000 kau mahal ke? Cantik ni. Tapi lawa tu. Tak nak masuk lah, takut kena approach dengan abang tu. Nanti dia approach kita. PRS. Merakan sebaya. Bukan bodoh. Okay. Farid Smith. Satana Red tu. Dia balik Aisyah Red tu. Ini aja PRS banyak tu. Dia sini makan dia PRS. Pasal vendor. So macam biasa kami pergi ke Chatera Muay. Ni matcha latte. Matcha latte. Rasa sangat berbeza daripada Malaysia. Pokat gila weh. Asam red tea. Rasa macam tila je. Sekian. Kini kami berada di bahaya. Kini kami berada di rambut aku. Kini kami berada di Uptown Thailand. Tak serius tempat ni macam Uptown. Macam dia besar sini, lepas tu
Bahaya. Awak dah suka jual-jual terus macam ni. Malaysia jual baju orang Tapi instead with better fashion tau. Ini baru keluar dah jadi baju dah. Cantik weh. Wih. Ayo. Tu. Basically this is uptown tapi with better sense of fashion. Oh my god. Cantik tak? Ikonik. 500. Mahal tak? Macam ni. Extension. Tambah face. Extension rambut. Ni manicure. Dia makan. Look at my nails. เจ้าเก่าด้านนี้เลยครับ Yo. น้องอยู่ที่มีตามสั่งนะกะเพราราดหน้ามีนะ Tak faham. Dia cakap English. Cakap tak faham. Tak tahu dia cakap apa. ส้มตำอาหารมาสั่งนี่นะครับ Sama macam uptown lah. Duk pomok kedai Tom Yum sendiri. Sorry tu. Wih, ni tempat pula ni. Siapa ni? Hebat lah. Oh, uptown lagi. Kosong weh. Boleh buat flash mob. Get the look. Wi-Fi Tak tahu tu. Tapi kita tak. Saya bersama Catra Boy kita dah borong takoyaki dengan waffle. Ya. So kejap kita semalam beli takoyaki tapi tak ada nak buat review mukbang semua. Sebab kita terus lapar dan makan. Sekarang jom balik hotel. tak akan diukur aku dulu. Oh. Dah perokok. Cepat Faiz. Member sanggup bawa keluar cash ni walaupun tax keluar cash tinggi jugalah. Tak tinggi, sama banyak jugalah demi beli rokok. Petanda lelaki setia je. Saya lah Faiz kalau nak yang setia gitu. Kembali bersama sesi mukbang. Kita ada benda ni. Ikan. 2 Faiz, 2 aku punya. Babi jaki-jaki boleh buka. Rasa Kena rasa ikan ni dulu. Nak telau je. Aduh, patut makan meal tu. Real meal tu. Baru makan dessert. Tahu tak apa? I will do the same. Ni almond by the way guys, right? Bismillah. Ni itu. Patut siapa balik China. almond. Actually aku nak tambah air. Oh, This shit tu pekat. Kalau pekat je benda ni. Makan bersuap je. pekat weh. Baik aku beli ulang je. Elok je. Baik aku beli asam baik aku beli silap je sel. Oh. Kita masak air je agak-agak. Kali banyak ni. Pekat. Nak kena air. Itadaki imas. Mas. Tak isi. Ada tu muka. Sebab untuk anda. Boleh tak? Apa dia? So dapat udang.
Sebab tadi aku sapu udang banyak. 7 udang saya. 7 udang. 1 octopus. Lebih itu crab stick. So they should be crab stick, I think. Second bite untuk anda. Ni sedap lagi tu dari chef taco. Besar lah tu. Murah lah tu. Tak sampai RM10 lagi satu ni. Nampak 11. Very good. Kalau minat ni dia punya logo, kau pandai baca sendiri. Di bawah ni ID line Taco Amor. Taco Namor. Taco Namor. Line. Oh, orang Thailand pakai line lah. Tahu? Senang lah. So kalau kau orang duduk kat Jepun, senang lah kerja kau kalau pergi Thailand. So dia pakai line. Dia pakai WeChat Pay tau jangan main. You have small eyes, small face, big eyes. You have WeChat. Apa ni? Purpose. Tak tahu ni apa tapi nak ambil. Tapi kau tak nak sebab kau ada 2. Boleh je. Aku habis nak juga. Kali ni octopus kan bagus gitu. Besar ke octopus tu? Ni aku bedah macam-macam tunjuk ke korang. Octopus ke ni? Adik, seketul macam ni. Okey lah. Kalau kau mention sotong tak raya lah. No taco, just yaki. 3 bite. Makan ni. Dia kenyang. Sudah nak mampus tu. Ya, abang tak boleh 2. Murah bin. Satu ni just RM7. Satu set 11 biji RM7. Kira ni worth it ke tak? Give up. A few moments later. Ajib, tegak terus pergi praktis rumah. Oh, dah pula. So sekarang Okey, dia dah pula. ke 4.40. Supposedly kita boleh pakai practice room 4.30. Tapi kita orang Dah 3 hari. bahaya je Melayu di Thailand. 3 hari. Dah 3 hari dah. Tak sampai 4.30. Of course sampai lambat kat pukul 5 juga. Tapi tak apa sebab kita dah makan tadi. So makanan orang bagi tak makan kot. Simpan malam sekali. So malam sekali kita suruh makan. Kita pangat je pakai panas. Sorry ni kalau kat asrama tu kena masak sardin dengan air panas. Apatah lagi setakat panaskan makanan. Gitu. Makanan tu memang dah masak. Tak nak panaskan balik je. Bagi sedap-sedap makan. Tu so sekarang best, tapi one problem tak sekarang tiba-tiba Grab sidai. Semalam lambat orang accept. Hari sebelum member dia gerak dah. nak cancel pun baru gerak. Itulah jumpa di Silpakon, Faculty of Music. So sekarang hari ni kita dapat studio personal yang bilik kecil. Cik dek, kongsi pula tu. And then macam sedap gila sound dia, like akustik lah, macam best gila weh bilik ni. Lantai tak kapet, it's okay. Dinding memang cerap bunyi.
And then ada CCTV. So no naughty. Aircon sedebuk kau. Asal? Bila ni tak okey. Of course beli ni. Sound the best kan? Dek, kita nak praktis dek. Yang itu tak ada tepi jalan je weh. Alamak. Lebih sama. Nenek, mau ikan. Apa? Pugi. Pugi. Okay, sekarang kita bersama tetamu special. Tiba muncul randomly spawn. Kau tak pernah, sebab tak ada nombor apa raja. Tiba-tiba siapa chat ni? Tadi I nampak you je. So I tanya Hairun, sis, Betul ke ni Azim? Sekarang kita bawa makan. Kita punya dinner di pukul 10 sampai 10.30 dinner. Sebab sebab tadi diorang bagi dinner pukul, yang bagi dinner 4.30. So tak tahulah. Memang betul pun kena makan sebelum pukul 7 sebenarnya secara sihatnya. Lapak ni. Nampak handsome tu? Pakcik Dola, if you seeing this, please transfer money to anak you. Handsome dah Pak E. Ayah please, nak duit. Miskin. Tak ada tu. Mau apa? Ada naik amu. Babi lah. Jangan hina Christina aku. Weh. sama kena Asyik, kena terus naik. Oh. So, sekarang dah pukul 12. Kita orang Sana tu ada yang all the 12.48 Mufa. tunjuklah 12.48. Kita orang dekat Big C. Tutup pukul 2. So kena rushing nak cari souvenir sikit. Apa-apa beluk balik. Your favorite experience? Oh my god. What the fuck? Durian? Tak apa, durian kita pergi nanti kita pergi durian atuk. Dekat Shah Alam Shah Alam pula. Lihat baju dan juga dress tiba. Mata fighter. Sekarang dah jumpa para kitchen. Jangan tanya apa di tangan. Ada green tea. Ni minute fridge. Ada BKK Bangkok. Aku dah jumpa pouch Mark Peace. Aku jumpa pouch Mark Peace. Peace lah. 49 baht. This is good deal. Muat ke? Macam muat One Piece Horn je. Tak ada lah. Mak je Mark Peace aku pom. Oh tak muat dia sumpah tak muat. This one lah. Wih. Ni? Holy fuck. Nampak gay je. You go. Funky lah. Kembalilah kepadaku selalu. Jiwa dia tak pandang. tempat bawah lah. Masih di luar. Bos. Ada di Zantas viral katanya. Tiba. Cantik juga. Actually, spot ambil gambar atas ni. Video. Bos Coffee.